Saya berada di Presin 14-12. Cuba lihat kenderaan ini. Memang dah terlalu lama terbiar. Dia boleh menceritakan dengan daun-daun, dahan-dahan dan sebagainya. Dan ini kebanyakan quarters menjadi tempat pembuangan kereta-kereta buruk. Jadi dia dah jadi store buang kereta buruk, besi buruk. Dah. Lepas tu cuba tengok. Di sini kita ada tiang lampu ni. Lampu ni rosak. Tapi pihak maintenance akan menghadapi kesukaran sebab mereka perlu membawa peralatan mereka dan letak di sini. Tapi kenderaan ini menghalang untuk mereka buat kerja. Jadi tempat ni jadi gelap. Orang ramai yang tinggal kat sini mengadu lampu tak ada. Macam mana dia nak panjat kat lampu tu kalau dia tak boleh masuk dalam kawasan ini? Kawasan ini kereta ni permanent. 24 jam satu hari dah sekian lama. Entah berapa lama, cerita sendiri. Cuba tengok kenderaan ini. Ini lagi teruk. Ini dah terbiar entah berapa zaman. Dan di sini kita ada manhole ada kat sini. Cuba tengok. Kalau ada permasalahan nak buka dan sebagainya, kan timbul banyak masalah pengalihan kenderaan seperti ini. Jadi kepada pihak berkuasa, carilah kaedah bagaimana kita boleh selesaikan masalah ini bersama penduduk yang ada di sini. Keluarkan kereta. Penduduk di sini tahu siapa pemilik kereta. Tapi mereka enggan membuat laporan sebab mereka kenal orang ini. Takut orang ini pula mengadu tentang dia. Ini senario penjawat awam. Dia tahu tapi dia tak cakap. Dia buat diam, dia buat tak tahu tapi dia beritahu pada orang lain di luar sana kereta buruk, kereta buruk, kereta buruk. Sebenarnya semua orang tahu siapa pemilik-pemilik ini. Jadi pihak berkuasa perlu bertindak tegas. Kalau kita boleh lihat tak boleh letak kenderaan buruk tapi ada kenderaan buruk. Kenapa ianya boleh berlaku? Tak ada penguatkuasa. Ada penguatkuasa. Kenapa tak berlaku? Tak dapat selesaikan? Sebab tidak berlaku penguatkuasaan. Itu saja. Masalahnya penguatkuasaan tidak berjalan. Lemah dan tidak bersemangat. Timbulkan semangat dan betulkan yang ini. Kita bukan marah pada sesiapa pun. Tapi persoalannya ialah kita nak semua orang duduk kat sini sejahtera. Dia hidup aman, dia hidup damai dan dia berasa selesa duduk dan tinggal di Putrajaya. Putrajaya ni satu tempat yang selamat, yang sejahtera. Jadi kita kena maintain. Itu dasar dia yang pertama. Tapi lama kelamaan semuanya dah barai dan terus barai. Wallahi astagfirullah.